Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau yang hadir pada pagi ini, para muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada dalam surau ini. Selesai kita solat subuh, kita melapangkan masa sebentar duduk dalam satu majlis ilmu yang disebut sebagai taman-taman syurga, dipenuhi dengan keberkatan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sekalian, oleh kerana kita masih berada pada bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini disebut sebagai bulan kemenangan. Setelah kita mengharungi sebulan di bulan Ramadan, kita berpuasa, kita solat, kita berzikir, baca Quran. Tujuannya apa dia? Penghujungnya ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bila kamu keluar daripada Ramadan, kamu jadi manusia yang sebenar-benar takwa kepada Allah. Itu matlamat dia. Cuma saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan semua untuk sama-sama kita bermuhasabah. Setelah kita lalui Ramadan, kita berada pada bulan Syawal ini, bagaimanakah takwa kita kepada Allah? Adakah masih seperti mana yang kita bina pada bulan Ramadan, ataupun dah makin lama makin kurang takwa kita? Ini muhasabah tuan-tuan pagi ni. Sebab saya teringatlah dulu ada satu masjid, tak sebutlah masjid mana dah. Ada satu masjid kalau kita pergi bulan Syawal, dekat depan pintu masuk dia tu, kalau kita masuk dipasang satu banner, besar banner dia. Dia tulis apa tuan-tuan? Mencari orang-orang yang hilang, dia tulis. Kita ingat Tok Imam kena colek, Tok Bilal kena colek. Rupa dia cari jemaah masjid yang Ramadan hari tu ada, lepas Ramadan hilang. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pasang banner kat sini dah. Ada sampai tahap begitu, tuan-tuan. Sebab tu pada pagi ni kita nak tengok tajuk kita tentang berkait dengan muhasabah Ramadan. Sambung daripada bulan lepas yang kita cerita tentang beberapa golongan yang Nabi sebut golongan yang rugi. Mereka puasa Ramadan sebulan. Tiba-tiba bila masuk bulan Syawal. Bulan Syawal ni tuan-tuan, dekat negara kita ni, raya sebulan. Puasa sebulan, raya pun sebulan.
Hari ni penuh open house. Sampai ke malam, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai tak cukup tarikh. Masuk, terlajak, masuk bulan lain. Pun ada juga open house. Tak sempat. Tuan-tuan, nak cerita hebatnya. Tak apalah. Cuma insya-Allah kita sambung pada pagi ni tentang ada masih perbincangan tentang beberapa golongan yang Nabi sebut, golongan-golongan yang rugi. Tuan-tuan ingat tak lagi? Ke tuan-tuan tak ingat dah? Kalau tuan-tuan tak ingat, ustaz lagi tak ingat. Tuan-tuan. Golongan hak pertama hak Nabi sebut, golongan yang rugi siapa dia? Yang pertama al-musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bi syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung daripada tergelincir syirik dalam keadaan kami tahu, dalam keadaan kami sedar. Minta lindung. Wa nastaghfiruka, kami beristighfar, kami minta ampun wahai Allah jika sekiranya kami melakukan syirik dalam keadaan kami tak tahu, tak sedar. Minta lindung. Dosa syirik pada Allah. Kerana dosa syirik ni Allah sebut dalam Quran, gugur segala amalan kebaikan dia. Sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia, baca Qurannya, berzikirnya. Segala amal kebaikan itu digugurkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana syirik pada Allah. La yahbatanna amaluka. Quran kata. Akan gugurlah segala amalan-amalan mereka. Wala takunanna minal khasirin. Dan mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, kata Allah. Ni dosa syirik ni merugikan. Tuan-tuan, ini golongan yang pertama. Yang kedua kita pernah sebut dulu tentang golongan yang rugi, siapa dia? Syahna'. Syahna' ni ialah golongan yang bermusuhan. Memutuskan hubungan. Tuan-tuan, satu dosa yang sangat besar. La yadkhulul jannah man qata'a rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tuan-tuan, bergaduh. Apatah lagi kalau bergaduh adik-beradik yang ada hubungan. 5 tahun tak balik raya. Kenapa? Bergaduh. Bermusuhan. Dendam. Kamu jangan datang rumah aku. Aku tak nak tengok muka kamu. Aku takkan maaf kamu dan 7 keturunan. 7 keturunan tuan. Dia punya marah dia. Tuan-tuan, ni terhalang daripada mendapat keampunan daripada Allah. Terhalang. Rugi. Doa kita minta dengan Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta keampunan. Tiba-tiba tak dapat keampunan. Kenapa? Terhalang kerana dosa ni. Tuan-tuan, bermusuhan. Tuan-tuan. Yang ketiga golongan hak Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, golongan Al-Mujahirun. Siapa dia golongan Al-Mujahirun? Golongan yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, pergi tunjuk ke orang. Dia bangga dengan dosa dia, up status dalam Facebook. Letak dalam TikTok, dalam YouTube. Zaman sekarang ni, tuan-tuan. Dia tak fikir perbuatan tu perbuatan dosa ke ataupun perbuatan yang baik. Dia tunjuk pada orang, dia bangga, tuan-tuan. Ni golongan yang terhalang daripada mendapat keampunan daripada Allah. Baik. Jadi kita seterusnya kita sambung lagi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW satu hari Nabi tanya soalan. Nabi tanya, manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia golongan orang yang muflis? Nabi tanya soalan. Tuan-tuan, kalau muflis atas dunia ni siapa dia? Orang yang bankrupt. Orang yang ada hutang banyak. Tiba-tiba bank isytihar dia bankrupt. Tuan-tuan. Rumah dia kena lelong, harta kena lelong. Pasport dia tak boleh keluar negara, tak boleh buat pinjaman. Kenapa? Muflis. Tuan-tuan. Jadi Nabi tanya soalan, manil muflis?
Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wa Rasulullah, orang muflis ni orang yang tak ada duit. Orang yang tidak ada harta benda. Ini orang muflis. Tiba-tiba kata Nabi SAW dalam hadis ini, innal muflisa minal ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan ada di kalangan umat aku, kata Nabi, pada hari kiamat, mereka ni termasuk golongan orang yang muflis. Sudah, minta jauh, wa iyadzubillah. Kita doa mudah-mudahan jangan termasuk golongan yang Nabi sebut ni. Akan ada golongan ni, kata Nabi, di hari kiamat. Orang yang termasuk golongan yang muflis. Siapa dia orang yang muflis? Nabi sebut 3 golongan. Tuan-tuan. Golongan yang pertama yang akan jadi muflis, Nabi kata as-salah, orang yang bersembahyang. Yang salat. Siapa dia orang sembahyang? Siapa dia? Kita semua. Tak? Hak duduk depan saya ni. Semua semayang ke tak semayang ni? Semayang tak? Subuh semayang, zuhur semayang, asar semayang, maghrib semayang, isyak semayang. Ramadan baru ni salat tarawih, qiyamul lain, beribadat pada Allah, rajin dalam bab semayang. Tiba-tiba Nabi kata orang semayang jadi muflis. Tuan-tuan, golongan pertama. Orang semayang jadi muflis. Kalau tak semayang, bengkerak si terus rasa. Tak. Semayang boleh jadi muflis. Yang kedua, Nabi kata orang yang, golongan yang kedua yang akan jadi muflis, wasiyam, orang yang berpuasa. Dia rajin puasa, Ramadan dia puasa. Siapa golongan yang puasa ni? Kita semua? Tak? Ke tak puasa baru ni? Puasa tak? Ramadan puasa sebulan. Tak cukup puasa Ramadan, tambah pula puasa sunat bulan Syawal. Tak cukup bulan Syawal, hari Isnin Khamis puasa. Bagus, dia puasa. Tahan lapar dahaga, tak makan, tak minum. Penat dia puasa. Tiba-tiba Nabi kata orang puasa jadi muflis. Muflis. Ni golongan yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata siapa dia orang muflis? Wazakah. Orang yang mengeluarkan zakat. Termasuklah orang yang bersedekah. Tiap-tiap hari sedekah, bantu orang susah, pakai miskin, beri makan, beri minum, derma. Tiba-tiba Nabi kata, orang ni jadi muflis di hari akhirat. Sebab apa jadi muflis, tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis ni. Sebab 5 perkara. Kalau buat 5 perkara ni, muflis. Walaupun dia rajin semayang, dia puasa, dia sedekah, dia keluarkan zakat. Tuan-tuan, jangan buat 5 benda ni. Tuan-tuan. Apa dia 5 perkara ni? Yang pertama, Nabi kata, qad syatama haza. Iaitulah orang yang duk suka maki hamun orang. Tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Punca dia, lidah dia, mulut dia. Dia tak jaga. Tak. Walaupun dia semayang, dia puasa, tapi tak jaga lidah. Tuan-tuan. Orang panggil mulut apa tu dah? Mulut puaka. Kan? Atau orang panggil mulut longkang tau. Tak kisahlah mulut apa pun. Jenis orang tak jaga mulut. Kau tak pernah jumpa orang jenis macam ni? Kalau cakap tu, mesti nak cari gaduh. Tuan-tuan. Kalau cakap tu, menyakitkan hati orang. Kalau tulis dalam WhatsApp, tulis dalam Facebook, menghina orang, menjatuhkan maruah orang. Ni tuan-tuan, orang jenis macam ni. Duk suka cari gaduh. Tuan-tuan. Ada tak orang macam ni? Ada tak? Ada. Kadang-kadang silap kecil je. Tapi diperbesar-besarkan. Memalukan. Tuan-tuan. Ni, bahaya ni, lidah ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Tidaklah manusia itu Allah humban muka dia dalam neraka.
Kenapa dihumbang dalam neraka? Illal khasaidu al-sinatihim. Melainkan kerana hasil daripada lidah dia. Orang masuk neraka ni kadang-kadang kerana apa? Kerana mulut dia tak jaga lidah. Tuan. Sebab tu Ramadan, tuan-tuan, dia mendidik kita supaya jaga lidah. Kita puasa Ramadan, orang ajak bergaduh. Kita kata apa? Inni saim. Aku sedang puasa. Aku tak nak gaduh. Orang duk cakap macam-macam, hina dia. Dia kata apa? Inni saim. Aku sedang berpuasa ni. Nak tahan daripada percakapan-percakapan yang tidak baik. Tuan-tuan, Ramadan dididik kita supaya jaga lidah. Sebab tu, kalau tuan-tuan nak masuk syurga, jaga dua benda ni. Hak Nabi sebut. Apa dia? Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Nabi kata, kalau kamu jaga dua benda ni, aku jamin syurga untuk kamu. Tuan-tuan, ni di antara hak Nabi sebut dalam hadis. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul abdun haqiqatan iman." Nabi kata seseorang itu dia tidak akan mencapai hakikat keimanan yang sebenar. Orang ni dia tak akan capai iman yang sebenar, hakikat keimanan. Apa dia? Tanda-tanda dia? Hatta yuhzina min lisanih. Sehinggalah dia menjaga lidah dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kenal orang yang Allah beri hakikat keimanan yang sebenar, ciri-cirinya ialah orang yang sentiasa jaga lidah. Asal dia nak cakap benda buruk, dia tahan. Tuan-tuan, ini jenis orang yang Allah beri hakikat keimanan. Selagi mana dia tidak ada sifat ni, maksudnya dia belum mencapai hakikat keimanan yang sebenar. Tuan-tuan, jaga lidah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqimu qalbuh. Nabi kata tidak akan teguh keimanan seseorang. Tuan-tuan, orang tu dia tak akan capai keteguhan iman. Hatta yastaqimu qalbuh, sehingga hatinya jadi teguh. Tuan-tuan, nak teguhkan iman, mesti kena teguhkan hati. Sebab iman ni duduk dalam hati. Wala yastaqimu qalbuhu, kata Nabi, dan tidak akan teguh hatinya hatta yastaqimu lisanuh, sehinggalah teguh lidah dia. Tuan-tuan, nak teguhkan iman, kena teguhkan hati. Hati jadi teguh macam mana? Apabila lidah kita teguh. Jaga lidah. Maka kesan dia hubungannya dengan apa? Dengan iman dalam hati kita ni. Sebab tu, tanda-tanda keteguhan iman ialah orang yang menjaga lidah. Tuan-tuan, dia jaga percakapan dia. Ni hari ni kalau orang bercakap, tuan-tuan, dia bercakap bukan setakat pakai mulut. Hari ni orang bercakap, duk tulis dalam internet. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Tuan-tuan buka Facebook, tuan. Kita tak buka Facebook. Ni warak belaka ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok YouTube. Dalam TikTok, macam-macam orang bercakap. Kadang-kadang kita tengok orang komen, macam-macam dia tulis. Suka hati dia. Dia nak tulis apa dia boleh tulis. Dia nak hina orang, dia nak pelekehkan orang, nak jatuhkan maruah orang. Bebas dia tulis, tuan-tuan. Ni, orang yang tak diberi keteguhan iman. Apa dia, tuan? Dia tak menjaga lidah dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata Nabi? Nabi kata, innal abda, sesungguhnya ada seorang lelaki, kata Nabi, la yatakallamu bikalimah, dia bercakap dengan satu perkataan. Tak banyak mana pun cakap satu perkataan ya. Yang mana perkataan itu, kata Nabi, min ridwanillahi ta'ala. Perkataan itu menyebabkan turunnya keredaan Allah terhadap diri dia. Tuan-tuan. Sebab tu bila kita sentiasa jaga lidah, kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberi manfaat pada orang, Allah redha.
Lalu kata Nabi, yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat darajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah angkat darajat ni bukan kerana ibadat kita. Tapi Allah angkat darajat kita ni kerana apa? Kerana percakapan kita. Mulut kita cakap benda-benda yang baik, nasihat orang dengan cara yang baik. Tuan-tuan, ini yang menyebabkan Allah angkat darajat. Lalu kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya ada seseorang yang bercakap dengan satu kalimah, satu perkataan, min sakhatillah, yang menyebabkan Allah murka terhadap diri dia. Tak. Dengan satu perkataan tu saja, Tuhan murka terhadap diri dia. Kemurkaan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok baca dalam Facebook Allah, tuan-tuan, macam-macam duk tulis maki hamun orang. Ada seorang yang sebenarnya cerita dulu tak, kisah seorang ustaz yang ceramah dalam YouTube. Tuan-tuan, nah, dulu kan saya cerita ada ustaz ceramah dalam YouTube. Ni contoh tuan-tuan, dia buat live. Dalam ceramah ada dalam YouTube, tiba-tiba ada orang komen bawah tu. Biasalah, ustaz ni kan kadang-kadang ada orang suka, kadang ada orang tak suka tak. Biasalah tu. Dalam tengah ceramah tu orang duk komen bawah tu. Ada seorang ni mungkin jenis tak suka. Dia tak suka. Jadi dia tulis dua perkataan je. Dia tulis. Nampak simple. Tapi dia tulis dua perkataan. Dia tulis apa tu tak? Kape ustaz dia tulis. Oh tuan. Dia pergi kapekan ustaz tu. Ustaz tu bukan orang kape, dia orang Islam. Tapi kita pergi kapekan dia. Dia tulis sikit lah. Padahal tulisan itu memberi makna yang sangat besar. Mungkin kadang-kadang di sisi manusia kecil, di sisi Allah benda yang besar. Nabi kata, وَمَنْ يُكَفِّرَ فَقَدْ kafar, kata Nabi. Barang siapa yang mengkafirkan orang, orang tu tak kafir, dia orang Islam. Tapi kita kata dia kafir. Kafir tu jatuh atas diri dia balik. Tuan-tuan, berat perkataan ni. Tuan-tuan. Yang Nabi kata, kadang-kadang ada satu perkataan tu turun kemurkaan Allah. Nabi kata, la yulqi laha balan. Dia tak fikir kalimah tu baik ke atau buruk. Tak. Dia bercakap je. Nabi kata, yahwi biha fi jahannam. Yang menyebabkan dia terjunam dalam api neraka jahannam. Ada orang dia masuk neraka kerana apa? Kerana lidah dia. Tuan-tuan, duk hina ulama'. Tak. Duk pelekeh mufti-mufti, ilmuan-ilmuan agama. Tuan-tuan, selama dia ya. Tuan-tuan, duk hina. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa kata Nabi? Nabi kata, la tuksirul kalam. Jangan sekali-kali engkau memperbanyakkan percakapan. Nabi kata. Maksudnya apa dia? Jangan banyak bercakap. Bighairi zikrillah. Yang mana percakapan itu yang tidak membawa kita ingat pada Allah. Maksudnya percakapan yang sia-sia, yang lara. Tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak orang jenis banyak bercakap? Ada tak? Ada tuan-tuan. Pagi bercakap, tengah hari bercakap, petang bercakap, malam bercakap, nak tidur pun bercakap lagi. Tuan-tuan. Jenis suka bercakap. Kalau orang tanya satu soalan, dia jawab 10 jawapan. Jenis suka bercakap. Memang jenis suka bercakap. Tapi percakapan tu sia-sia, tuan-tuan. Tak. Hari ni orang bercakap bukan setakat mulut. Orang duk tulis dalam Facebook. Tiap-tiap hari duk tulis dalam Facebook duk tulis. Nabi kata jangan banyak bercakap tanpa ingat pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Fa inna kasratul kalam. Kerana orang yang banyak bercakap ni, kata Nabi, bighairi zikrillah, tanpa ingat kepada Allah, qaswatun lil qalb, yang menyebabkan hati jadi kerah. Betul? Orang banyak bercakap ni, kesan dia apa dia? Percakapan yang tak beri manfaat kebaikan, hati jadi kerah. Sebab tu kuliah subuh tak boleh lama-lama. Sekejap-sekejap lah. Betul? Kuliah subuh lain, betul? Tak? Gurau, betul? Percakapan yang sia-sia. Qaswatun lil qalb, kata Nabi. Hati jadi kerah.
Banyak cakap ni. Lalu kata Nabi, wa innal abdan nas minallahi qalbul qasi. Nabi kata sesungguhnya sejauh-jauh manusia di sisi Allah, mereka yang mempunyai qalbul qasi, hati yang kerah. Orang hati kerah ni jauh daripada Allah. Sebab apa dia jauh daripada Allah? Sebab dia tak rasa apa. Kalau semayang tak rasa apa. Orang lain semayang rasa nikmat. Tak. Tapi dia tak rasa apa. Baca Quran tak rasa manis. Puncanya apa dia? Hati kerah. Tuan-tuan. Hati kerah sebab apa? Banyak cakap benda yang sia-sia, yang lara. Tuan-tuan, ni kesan dia. Hak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu masalah. Dia kata, ya Rasulullah, innal fulanah tusalli bil laili wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, nak cerita sikit ni, ada masalah. Apa dia? Ada seorang lelaki ni, dia salat pada waktu malam, qiyamul lain. Wa tasumun nahar, pada siang hari dia berpuasa. Bagus dia dalam bab ibadat. Malam qiyamul lain, siang hari dia berpuasa. Bagus. Tapi wa Rasulullah, wa fi lisaniha syai'un tu'azi jiranaha. Dia kata, wa Rasulullah, tetapi dia ada satu perangai tak elok. Walaupun dia bagus bab semayang, dia bagus bab puasa, tapi ada satu perangai tak elok. Apa dia perangai tak elok dia? Dia suka menyakiti jirannya dengan lidah. Menyakiti jiran, tuan-tuan, dengan lidah. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis ini, la khairan fiha. Nabi kata tak ada kebaikan pada diri dia. Hiya finnar, dia duduk dalam neraka, kata Nabi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi sebut ni. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ada orang dia jaga hubungan dengan Allah, tapi manusia dia tak jaga. Tak boleh juga. Ada orang hubungan dengan manusia dia jaga. Bagus. Tapi hubungan dengan Allah pula dia tak jaga. Tuan-tuan, Islam dia mengajar kepada kita jaga dua hubungan ni. Lalu lelaki ni kata lagi, ya Rasulullah, innal fulanah tusalli maktubah. Ada seorang lelaki yang lain. Mereka ni salat 5 waktu sehari semalam. Wa tasumur Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Ahli ibadah juga. Sama. Wala tu'azi bilisaniha jiranaha, dan dia ni tidak pernah menyakiti jirannya dengan lidah dia. Bab ibadat dia bagus, dia jaga hubungan dengan manusia. Dia tak pernah menyakiti jiran. Lalu kata Nabi, hiyal fil jannah, orang ni berada dalam syurga, kata Nabi. Duduk dalam syurga. Itu maksudnya apa dia? Nabi SAW dia buat satu perbandingan. Tak? Dua orang ahli ibadah. Seorang duduk dalam neraka, seorang lagi duduk dalam syurga. Sebab apa? Bezanya ialah hubungan dengan manusia. Seorang dia jaga, seorang tak jaga. Suka duk menyakiti jiran. Tuan-tuan. Ini bahaya. Sebab tu jiran ni penting dah, jaga. Sampai tahap Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Shuraih, apa kata Nabi? Nabi kata, wallahi la yu'min. Nabi ulang sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang tu tak beriman, kata Nabi. Demi Allah, orang tu tak beriman. Demi Allah, orang tu tak beriman. Nabi ulang sampai 3 kali. Lalu sahabat Nabi kata, qila man ya Rasulullah. Siapa dia, wahai Rasulullah, yang kamu duk ulang sampai 3 kali ni, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Nabi kata, man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Itulah orang yang tidak aman jirannya daripada kejahatan yang dilakukan. Jiran dia tak jaga. Dia sentiasa melakukan kejahatan. Nabi kata orang ni demi Allah tak beriman, kata Nabi. Ulang 3 kali. Nak ceritanya betapa
Jaga hubungan dengan manusia. Jaga. Sampai tahap Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Man amana bi man bata syaba'an. Nabi kata tak beriman orang ni kalau dia tidur dalam keadaan kenyang. Nabi kata orang tidur dalam keadaan kenyang ni tak beriman. Betul? Tak pernah tidur dalam keadaan kenyang. Ke tak pernah? Tak. Makan nasi sekali makan 3 pinggan makan. Makan. Lepas tu tidur. Nabi kata tak beriman orang ni. Sebab apa tak beriman? Nabi kata wajaruhu ila jambihi ja'iun wa huwa ya'lam. Sedangkan jirang sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Jirang sebelahnya dalam keadaan susah, perlukan pertolongan, bantuan. Tak makan, tak minum. Susah dia, sakit dia. Sedangkan dia tahu, dia tak ambil kisah. Dia tidur dalam keadaan kenyang. Nabi kata orang ni tak beriman, kata Nabi. Tak beriman. Ini nak cerita hubungan dengan manusia ni. Ni kadang-kadang jirang masuk hospital kat sebulan dah. Kat sebulan dah. ICU tu dah. Critical. Pun tak pergi ziarah dia, tak tanya tu dah. Ni kita bimbang hak ni. Berkait dengan masalah jiran. Tak boleh menyakiti jiran dengan lidah. Nabi kata la tahkiranna jaratan li jaratiha. Jangan sekali-kali seseorang jiran itu memperkecilkan hadiah daripada jiran sebelah. Nabi kata, kalau jiran sebelah bagi hadiah, jangan kita kecilkan dia, memperkecilkan. Tuan. Walau firsana syatin, kata Nabi, walaupun hak dia bagi tu tulang kambing yang ada padanya sedikit daging. Jirang sebelah kita, dia bagi kita ni sup daging tu dah. Mangkuk dia besar bapak. Tahu besar bapak? Payah translate dah. Mangkuk dia tu besar tu tak mangkuk dia. Kuah sup tu penuh. Kuah dia penuh. Tiba-tiba daging kambing kecek tuek dah. Tahu kecek tuek? Dah lah kecek tuek, sutir daging kambing. Dia bagi. Kita kata apa? Cilaka punya jiran. Tak, kedekut pahit. Nah, kuah banyak. Daging kecek tuek. Sudah, Nabi kata la tahkiranna jaratan li jaratiha. Jangan kamu memperkecilkan apa hak yang diberi oleh jiran. Itu termasuk dalam perkara menyakiti jiran. Sampai tahap begitu Nabi ajar. Tuan-tuan, ni al-aqwal, kata-kata ni. Lisan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kenapa orang solat, orang puasa, orang sedekah, keluarkan zakat jadi muflis? Kenapa? Ni, mulut tak jaga. Lidah. Jadi muflis. Tuan-tuan, ni golongan yang pertama hak Nabi sebut. Dosa yang menyebabkan orang jadi muflis. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang semayang, orang puasa, orang sedekah jadi muflis? Yang kedua Nabi kata wa akalal mala haza. Makan harta orang lain. Ni juga muflis. Tuan-tuan, walaupun dia semayang, dia puasa, rajin tuan-tuan, tapi suka makan harta orang. Muflis. Berapa ramai orang terlibat dengan masalah ni? Makan harta orang. Tak. Scam. Tipu dia orang. Banyak tu dah. Baru-baru ni dululah ada berapa tahun lepas ke apa. Ada orang kontak. Dia hantar WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Dia tulis. Rupa-rupanya AJK Masjid. AJK Surau. Kita kenal lah dia, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, gini Ustaz, saya ada masalah sikit ni. Dia cerita. Ustaz, pinjam 1,500. Oh, pinjam 1,500. Tuan-tuan, kita pun kenal dia ni, hampir-hampir dah. Rupa-rupanya scammer dah. Scam. Ustaz kena scam dah. Saya nak cerita. Zaman sekarang ni, siapa tahu Ustaz pun kena scam. Kena tipu dia orang. Tuan-tuan, macam-macam. Makan dia orang. Kadang-kadang berkait dengan harta pusaka. Harta pusaka. Balah dengan adik-beradik.
Sampai saman menyaman di mahkamah. Ada. Tuan-tuan. Bergaduh. Kalau yang tuan-tuan faham ni tak ada masalah lah. Tak cerita bab faraid. Tapi hak jenis tak faham. Tak. Rumah ada 5 biji rumah. Tuan-tuan. Kadang-kadang ada satu rumah tu freehold. Tuan-tuan. Harga dekat 500,000 juta. Satu rumah. Dah kalau 5 biji. Tu rumah saja, tanah. Oi tuan-tuan, berebut bab kait dengan harta pusaka. Tiba-tiba buat satu dokumen palsu, tanda tangan, jadi hak milik dia. Tuan-tuan, saya cerita ni ada. Sekarang ni duk bincang dalam mahkamah. Bicara di mahkamah. Adik-beradik, saman. Isu berkait dengan harta. Dahsyat tuan-tuan, hari ni bab kait dengan harta. Apa lagi makan tanah orang, makan harta orang? Ni, alih batu sepadan. Tanah orang, tuan-tuan, dia pergi alih batu sepadan. Sikit dia boleh ambil. Teralih, dia pergi ambil, dia letak, bagi besar sikit. Tuan-tuan, makan tanah orang. Tuan-tuan, ni muflis di akhirat. Walaupun dia semayang, dia puasa, muflis. Apa lagi? Lari bayar hutang. Muflis. Hutang dengan orang, tak nak bayar. Ada tak? Ada tak? Hutang dengan orang, hutang PTPTN, tak bayar. Hutang. Tak? Hutang PTPTN, dia dah kerja, dah lama dah kerja. Tapi hutang tu masih belum langsai. Dia tak nak bayar. Muflis dah. Tak? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, apa kata Nabi? Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Nabi kata, roh orang beriman ni kalau dia mati, akan tergantung. Mu'allaqah, kata Nabi. Roh dia tergantung. Sebab apa tergantung? Bidainih, kerana hutang. Sebab tu hutang ni berat dah. Tak? Kalau boleh, tak? Bagi tahu pada waris tentang hutang kita ni. Hutang gini-gini, cerita. Bagi tahu. Supaya bila kita mati esok, senang. Waris tahu. Tak? Hutang-hutang kita ni. Nabi kata mu'allaqatun bidaini, roh beriman kalau dia mati tergantung. Allah tak hisap amal kebaikan dia. Tak. Sembahyang dia, puasa dia, sedekah je, amal kebaikan dia tergantung. Dan macam mana nak masuk syurga kalau tergantung macam tu? Lalu kata Nabi hatta yuqda anhu, sehingga hutang tersebut dilangsaikan. Bila langsai baru selesai. Tuan-tuan, ini cerita berkait dengan harta. Berat. Ada seorang tu dia cerita, Ustaz, saya ni ada masalah Ustaz. Dia kata, saya bagi sewa rumah orang. Dia ada rumah, dia pergi sewa. Bulan pertama tak bayar sewa. Tak apalah, kita tahu dia susah. Tak, kita bantu dia. Bulan kedua tak bayar sewa. Bulan ketiga tak bayar juga sewa. Tadi dia kata, Ustaz, saya dah 3 bulan tak, orang tu tak bayar sewa. Saya kata bulan 4 ni kalau tak bayar, keluar. Tak. Nak cerita betapa baiknya orang ni, sampai tahap nak tolong orang ni. Dia susah. Tuan-tuan, bulan pertama tak bayar, tak apa lagi. Bulan kedua tak bayar, bulan ketiga pun tak bayar. Sewa rumah tak bayar. Tuan-tuan. Jadi dia kata, Ustaz, bulan keempat, kalau tak bayar, saya nak perambak dia. Tak, suruh keluar lah. Tiba-tiba bila nak masuk bulan keempat, dia keluar sendiri. Tapi bukan setakat dia keluar sendiri, bahang peti ais pula. Peti ais, televisyen, buat lari. Oh Ustaz, dah lah 4 bulan tak bayar bahang, dia ambil pula peti ais saya. Tuan-tuan, masyarakat tuan-tuan, duk ambil harta orang. Ni semua kerja-kerja yang muflis dari akhirat. Walaupun dia semayang, dia puasa, dia sedekah dah. Ni tuan-tuan. Banyak lagi lah cerita bab harta dia tuan. Yang ketiga, sikit ke tuan, nak mendarat lah, sikit ke tuan. Yang ketiga, kita rekah-rekah lah. Yang ketiga, Nabi kata wadarabah adha, orang yang suka pukul orang lain. Jadi suka pukul, tuan tahu tak? Jenis pukul. Tak, mentang-mentang dia belajar silat pulut, silat gayung. Tak, salah sikit perpah lalu. Salah sikit terajang lalu. Tuan. Jenis. Ada satu kes dekat surau mana tuan, tak sebut lah nama surau. Tak, dia tengok budak-budak bising dekat surau. Dia pergi dekat budak depan melampau tuan. Sungguh tuan, saya cerita ni. Dia pergi tampar budak tu. Kuat tuan. Tampar.
Jadi mak ayah dia datang, report polis. Tak pasal-pasal kena pergi mahkamah. Tuan-tuan. Dia pukul orang. Tuan-tuan. Tapi orang yang pukul ni orang semayang. Tuan-tuan, itu yang masalah. Orang semayang. Dia pukul orang. Dia tampar. Dia tanya, sebab apa pukul? Dia bising Ustaz. Bising. Nakal sangat. Saya pukul. Tuan-tuan, dia percaya mahkamah. Tuan-tuan, tak pasal-pasal. Wa darabah adha, kata Nabi. Dia pukul orang. Tak, asal salah hipah lalu. Salah hipah lalu. Wa darabah adha, kata Nabi. Pukul orang. Yang keempat, kata Nabi, wa dammah adha, menumpahkan darah orang lain. Tak, langgar orang lari. Kan ada kan? Tak, langgar motor orang, langgar orang. Orang tu capak tepi jalan, lari. Orang tu cedera, patah tangan, patah kaki, tak tahu siapa dia langgar dia. Tuan-tuan, ni muflih akhirat. Langgar lagi dah. Cedera ke orang. Tuan-tuan, tak selamat kita. Tuan-tuan. Yang kelima, kata Nabi, wa qazafa adha, orang yang menyebarkan fitnah. Sebar fitnah. Tak, hari ni kan sebar fitnah kan senang. Tak, melalui WhatsApp lah. Tak, bukan setakat mulut ni, WhatsApp ni. Tak, sebar berita-berita fitnah. Muflih tak? Tak, kita jenis kaki forward. Tahu kaki forward? Forward mesej. Tak, asal WhatsApp je atau mesej, forward. Asal mesej je, WhatsApp. Tuan-tuan, forward. Tuan-tuan, tak tahu berita betul ataupun tidak. Tak, memfitnah, sebar. Satu berita kita masuk dalam grup tu ada 40 orang. 50 orang. Satu mesej kita sampaikan. Tak. Dalam 50 orang tu 40 orang pergi ambil mesej kita, pergi forward pula tempat lain. Sebar fitnah. Tuan-tuan, muflih di akhirat. Penat semayang puasa menyebabkan kenapa? Kerana menyebarkan dosa fitnah. Dahsyat. Sebab tu hati-hati dalam bab perkara ni. Sampai tahap ada satu grup, saya pernah cerita tak? Sampai tahap ada satu grup tu, dia hantar mesej dalam WhatsApp. Dia kata, telah pergi ke merahmatullah pada pagi ni, Allah yarham. Tuan-tuan, kita kenal lah, dia ni AJK surau tu dah. Tak, sekian-sekian pada pukul sekian-sekian, tak, telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Tak, dia masuk dalam grup WhatsApp. Orang pun sampai mesej, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma arfillahu warhamhu. Tak, baca doa. Lepas tu pula hantar mesej, Allahumma arfillahu, atau pula Allahumma arfillahu. Tak, banyak-banyak tu tiba-tiba ada seorang mesej, woi, aku hidup lagi. Rupa hak mati tu ada dalam Ustaz. Tuan-tuan, tunggu Ustaz, aku hidup lagi ni, sihat lagi ni. Tuan-tuan, tu nak cerita betapa dahsyat tuan-tuan berita-berita macam ni. Tuan-tuan, ni menyebabkan hak Nabi sebut jadi muflih. Kenapa jadi muflih? Nabi kata diambil pahala semayang dia. Allah ambil pahala. Pahala puasa dia, pahala sedekah dia diambil, lalu diberikan kepada orang yang dizalimi tu. Orang kita fitnah tu dapat pahala kita. Orang yang duk maki hamun kita ni, kita ambil pahala dia, kita dapat. Tak? Hak mana yang berlaku, hak 5 Nabi sebut 5 perkara ni, pahala dia dapat. Sudah. Lalu kata Nabi, sehingga habis pahala dia. Pahala semayang dia habis, puasa dia habis. Lalu menyebabkan Allah beri dia pula tanggung dosa orang lain. Nak bayar macam mana lagi? Dah pahala habis dah. Tanggung dosa orang lain. Tak. Lalu kata Nabi, summat turiha finnar. Kemudian orang ni dicampur dalam neraka, kata Nabi. Wa iyazubillah. Ada juga orang semayang, orang puasa masuk neraka. Ni Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar untuk ni golongan yang rugi hak Nabi sebut. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin.